Pendulang emas di Kelantan menyambut baik tindakan kerajaan negeri menetapkan hanya rakyat negeri itu boleh memohon lesen mendulang emas. Mereka bagaimanapun meminta syarat mohon lesen itu dilonggarkan selain prosesnya dipermudah. Antaranya pendulang emas di sekitar kampung Limau Kasturi, Gua Musang. Ujar mereka, aktiviti mendulang emas sudah lama menjadi sumber pendapatan sampingan penduduk setempat. Justru pemberian lesen secara terhad dapat mengelakkan pencerobohan pihak luar serta menjaga hasil bumi kawasan tersebut. Tapi bagi saya, percepat ke proses ni. Lepas tu pula permudah ke. Sebab orang kampung ni nak tobik pun payah kadang-kadang. Jadi nak kena pergi pejabat tu memang susah. Kalau lesen ni kalau boleh, saya kata melalui Tok Ngulu ke gapo ke, kira mudah ke kampung, tak nak payah. Kira kita nak mohon lesen ke gapo ni, tak nak pergi jauh-jauh. Kira dalam kampung ni sendiri pun boleh mohon, mudah lagi. Langkah itu ujar mereka dapat memudahkan hampir 50 penoreh getah di kampung ini yang mendulang emas sebagai aktiviti ekonomi sampingan. Batu ekonomi penduduk sendiri, kira orang luar tu, tak boleh kira orang tempatan ya, boleh buat setempat-setempat topu gitu. Sebelum ni proses kita macam mana? Takut lah sebelum ada lesen. Sebelum ya umur nak buat ada lesen ni, takut nak rigat ke apa. Kerajaan Kelantan sebelum ini memaklumkan permohonan lesen itu boleh dibuat melalui Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri atau jajahan mulai Januari ini. Bayaran RM100 dikenakan dengan setiap rakyat Kelantan hanya boleh mohon satu lesen sahaja dan ia tidak boleh dipindah milik.